Ingat tak hari tu aku ada cari kerusi fiberglass tapi tak jumpa. Kali ni aku dah jumpa dah kilang yang boleh buat kerusi aku ni. Cuma kilang dia ada dekat area Johor. Dekat area Kulai. Jadi kali ni aku set masa untuk pergi site visit dekat kilang yang boleh buat ni untuk aku tengok dia punya sampel. Masa mula-mula aku sampai dekat sini, aku terus jumpa dengan staff dia yang aku dah set. Dan aku deal lah. Bagus juga staff dia kat sini. Staff dia bawa aku tour dekat kilang dia. Dia tunjuk semua benda yang dia boleh buat dekat kilang dia. Kebanyakannya semua barang-barang yang dia perbuat daripada fiberglass lah. Kat sini aku nampak ada banyak benda yang dia boleh buat. Kat sini aku nampak patung dinosaur, ada perabot, ada kerusi, ada meja. Semua benda lah ada dekat sini. Dia tunjukkan sekali proses macam mana dia hasilkan produk fiberglass dia. Jadi kat sini aku macam jakun sikit lah. Bila semua benda aku dah nampak and puas hati, barulah aku bincang dengan dia dan aku submit order kerusi yang aku nak. Cuma dia bagi tahu dia akan ambil masa 10 minggu untuk siapkan order aku. Sebab 10 minggu ni bukanlah tempoh yang dia akan buat kerusi aku terus. Tapi dia adalah proses. Dia akan buat design, dia akan buat 3D, dia akan submit, dah confirm dulu baru dia akan hasilkan. Jadi macam biasa, kalau dah siap nanti aku akan update korang macam mana rupa bentuk kerusi yang aku order tu.